Puteri Merlot dan Istana Awan dengan naga warna pelangi yang baik hati. Puteri Merlot tinggal di istana yang cantik, dikelilingi taman bunga yang harum. Tetapi Puteri Merlot selalu memandang ke langit. Di atas sana, terapung Istana Awan yang besar. Semua orang takut kerana mereka kata naga jahat tinggal di sana. Naga itu mengaum dengan kuat dan warnanya sungguh menakutkan, kata dayang-dayang. Merlot memikirkan naga itu. Adakah naga sebesar itu benar-benar jahat? Atau hanya kesepian, bisik Merlot pada dirinya. Satu pagi, Merlot mengambil keputusan. Dia memakai jubahnya yang paling tebal dan memanjat menara istana yang tertinggi. Dia perlu berjumpa naga itu sendiri. Apabila sampai di puncak, Merlot terkejut. Terapung di hadapannya bukanlah istana awan yang menakutkan, tetapi istana gula-gula kapas yang lembut. Dan di atasnya, berbaring seekor naga. Naga itu tidak mengaum. Ia hanya mengeluh perlahan. Warna-warna pada sisiknya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, bersinar, tetapi matanya kelihatan sedih. "Saya naga sinar," katanya dengan suara yang lembut seperti loceng kaca. "Kenapa semua orang kata awak jahat?" tanya Puteri Merlot tanpa rasa takut. Sinar tersenyum kecil. "Mereka melihat warna saya yang terang dan bentuk saya yang besar. Mereka takut kerana saya berbeza." Merlot memberitahu Sinar tentang taman bunga dan pesta-pesta di istananya. Sinar menceritakan tentang awan yang dia ukir menjadi bentuk arnab dan bagaimana dia mengumpul titisan hujan yang berkilauan. Mereka ketawa. Tiba-tiba, Sinar mengeluarkan sedikit asap berwarna jingga yang manis dari hidungnya. "Saya boleh tunjukkan kebaikan saya," kata Sinar. Dia meniup kabus pelangi ajaib ke arah taman bunga Merlot di bawah. Keesokan harinya, semua bunga di Taman Merlot bersinar dalam warna pelangi yang cantik, lebih terang dan lebih wangi dari sebelumnya. Orang ramai hairan. Puteri Merlot memberitahu mereka, naga sinar tidak jahat. Dia naga yang paling baik di dunia. Jangan takut pada yang berbeza. Dan sejak hari itu, Puteri Merlot dan naga sinar berkawan baik. Sinar sering turun untuk bermain, dan Istana Awan kini dilihat sebagai tanda keajaiban dan kebaikan. Kebaikan sejati datang dari hati, bukan dari rupa.